Dua pelajar Universiti HELP yang cedera dalam kejadian letupan gas penyaman udara di kampus universiti di Bukit Damansara, Ibu Negara Isnin lalu masih menerima rawatan di hospital, manakala dua lagi telah dibenarkan pulang. 6 individu lain yang turut cedera dalam insiden itu juga telah dibenarkan keluar dari hospital. Dalam satu kenyataan, Universiti HELP memaklumkan kesediaannya untuk bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa, pemilik bangunan serta syarikat pengurusan bangunan bagi mengenal pasti fakta kejadian dan memastikan semua protokol keselamatan disemak dengan sewajarnya. Pihaknya juga kekal berhubung rapat secara berkala dengan pelajar, kaki tangan serta keluarga yang terlibat dan akan terus memberikan segala bentuk sokongan yang diperlukan sepanjang tempoh pemulihan mereka. Selain itu, Universiti HELP turut menyambut baik seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar siasatan pantas dan menyeluruh dijalankan berhubung insiden tersebut. Dalam kejadian jam 11.40 pagi Isnin lalu, seorang lelaki dilaporkan meninggal dunia manakala 9 lagi cedera. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Su Yu Juan, 24 tahun, pelajar tahun ketiga kursus kejuruteraan mekanikal Universiti Tunku Abdul Rahman UTAR.